to hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. I would run. Okay, Assalamualaikum. Selamat Hari Lahir Kak yang ke-43. Semoga dimurahkan rezeki, sihat selalu, dipanjangkan umur dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Kak Cik. Okay, sepenuh tarikh keramat dalam hidup Kak Cik ni, Kak Ina doakan semoga Kak Cik selalu dimurahkan rezeki, bahagia selalu, sihat selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih selalu ada time Kak yang susah, time Kak yang senang. Okey, jadilah bersih Kak Cik yang sekarang ni sampai bila-bila tau. Terima kasih banyak. Birthday Kak, semoga panjang umur dan bahagia selalu dengan badan Kak sihat selalu, Kak bahagia di dunia. Pergi ya. Saya sayang kau sampai kau bahagia sangat dan jadi yang baik, kau yang baik, cinta terbaik. Jangan sakit, saya sayang kau. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan selamat hari lahir Mak Ngah. Terima kasih kerana menjaga Alun, makan minum Alun, hantar Alun balik asrama, bagi dia belajar. Alun appreciate sangat-sangat apa yang Mak Ngah buat Alun. Alun doakan semoga Mak Ngah ni panjangkan umur, murahkan rezeki selalu. Amin. Terima kasih Mak Ngah. Assalamualaikum Umi. Selamat hari lahir. Sempena birthday Umi, kami surprise ni kau Umi. Ini semua plan Abi, bukan plan kami. Kami hanya mampu tolong-tolong je. Abi semua yang tolong kami. Lepas tu kami ucapkan Umi semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Amin. Umi kena sentiasa kuat, semangat dan selalu ingat kami. So, itu je ucapan kami. Awak cakap apa? Happy birthday Umi. Semoga sihat selalu. Okey, itu je. Umi jangan selalu semangat, kuat dan sentosa. Okey, happy birthday Umi. Bye. Bye. Love you. Selamat Hari Lahir Umi. Semoga panjang umur. Happy birthday Umi. Selamat hari lahir. Ni untuk kakak pula, kakak seorang. Aku ucapkan Umi selalu panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Terima kasih Umi, jaga kakak dari kecil berbesar. Lepas tu selalu beli benda yang kakak nak, bagi barang yang kakak nak. Barang tu kakak nak Umi beli, barang tu kakak nak Umi bagi. Umi tak pernah kata tak boleh. Umi selalu kata boleh. Kau sayang Umi. Terima kasih Umi. Lepas tu Umi kena selalu semangat, kuat buat kerja semua tu. Lepas tu kakak minta maaf juga kalau kakak ada salah, walaupun ni bukan hari raya, ni hari birthday Umi. Okay, happy birthday Umi. Bye. Ni semua dari kakak. Love you. Bye-bye. Assalamualaikum Umi, saya kakak. Selamat hari lahir daripada adik. Semoga panjang umur, murah rezeki, dimudahkan selalu urusan. Terima kasih menjadi kakak yang terbaik. Bye. Sikit. Happy birthday.
hari lahir. Semoga murah rezeki, panjang umur, lagi baik. Abang kata jangan tu muka cocok. Tengok. Semua nak kata apa ni? Mak pula. Mak nak kata apa lagi? Mak cakap lah selamat hari adik Kak Cik. Mak doakan. Macam risaulah. Katalah selamat hari adik Kak Cik. Selamat hari lahir Kak Cik. Terima kasih Kak Cik. Hari lahir yang keberapa? Mak berlupa. 43 lah. Tiga. Hari lahir yang ke-43. Hari lahir yang 43. Makan kursi banyak ke rumah. Lagi. Kita tanya rumah. Okey dah. Terima kasih buat tempat story. Okey. Hidup boleh kerja. Okey. Yang becok tau.